Sukma Selangor mungkin ditangguh. Isu undang Sungai Ujong cetus kontroversi. Anwar cabar sepina mahkamah. Pembangkang sedia PRU mengejut. Dan Sanusi jadi pelakon filem. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berpandangan penganjuran sukma di negeri itu wajar ditangguhkan sehingga krisis Asia Barat berakhir serta pembangunan Stadium Shah Alam siap sepenuhnya. Baginda bertitah keputusan itu mengambil kira kos penganjuran yang tinggi dalam keadaan ekonomi semasa yang mencabar. Selain itu, baginda turut menitahkan agar Piala Sultan Selangor 2026 dibatalkan, namun berkenan kejohanan Piala Jubli Perak peringkat bawah 15 tahun diteruskan bagi pembangunan bakat muda. Sukma Selangor 2026 sebelum ini dijadual berlangsung pada Ogos, manakala Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan tamasya itu dirancang dalam skala lebih kecil bagi menjimatkan kos. Tindakan Datuk Mubarak Dohak mengisytiharkan pelucutan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir disifatkan tidak sah oleh kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menjelaskan Mubarak sudah dilucutkan jawatan sebagai undang luak Sungai Ujong sejak Mei 2025 mengikut adat dan peruntukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Beliau berkata, keputusan itu dipersetujui Dewan Keadilan dan Undang DKU berdasarkan pelbagai kesalahan berkaitan adat dan pesaka. Bagaimanapun, kenyataan berbeza muncul apabila datuk-datuk lembaga adat Sungai Ujong menyatakan sokongan mereka terhadap Mubarak walaupun segala keputusannya selepas tarikh pemecatan dianggap tidak sah. Menurut laporan Malaysia Kini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 19 Jun untuk mendengar permohonan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membatalkan sepina yang mengarahkannya menjadi saksi dalam kes sivil. Peguam Colin Pereira berkata, permohonan itu difailkan oleh Peguam Anwar dan menyebabkan prosiding ditangguhkan dengan tarikh baru untuk affidavit serta pendengaran. Anwar dalam affidavitnya menegaskan beliau tiada kaitan dengan ahli perniagaan Vinod Sekar dan menafikan dakwaan hubungan rapat seperti yang disebut dalam komunikasi pihak lain. Kes saman 30 juta ringgit itu melibatkan 12 plaintif yang mendakwa mereka dipujuk melabur tanpa didedahkan status muflis Vinod dengan perbicaraan penuh dijadualkan pada 25 Jun. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyatakan pihaknya bersedia sepenuhnya menghadapi kemungkinan PRU yang diawalkan. Beliau berkata pembangkang akan terus memperkukuh jentera dan bersedia menghadapi sebarang pembubaran parlimen oleh kerajaan. Menurutnya, langkah mengadakan pilihan raya awal biasanya dilakukan kerajaan yang yakin dengan kedudukan mereka. Hamzah turut menegaskan pendekatan pembangkang kekal fokus kepada rakyat berbanding polemik politik walaupun berlaku perkembangan seperti kemasukan semula bekas ahli UMNO. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur membuat kemunculan khas sebagai pelakon dalam filem The Keris yang dijangka ditayangkan Julai ini. Beliau memaklumkan wataknya sebagai panglima membawa semangat kepahlawanan Melayu kepada golongan pesilat dalam cerita tersebut. Sanusi mengakui pengalaman berlakon mencabar kerana memerlukan penghayatan watak namun menyifatkannya sebagai pengalaman baharu yang menarik. Beliau turut menjelaskan penglibatan itu dibuat tanpa bayaran kerana ingin mempromosikan budaya Melayu dan tidak menolak peluang lakonan pada masa depan jika bersesuaian.